England sembang Football is coming home. Tapi tengok taktik main hamba macam ni, confirm let's go home. Ada yang koyak ke? Aku Ijat. Siapa tak kenal? Prediction aku dah banyak yang betul woi. Round ni confirm kucing kena tapau lagi. Walaupun taktik Tuchel hambar gila, Harry Kane senyap-senyap buat sejarah jadi penjaring terbanyak sepanjang zaman England lepas sumbat gol ke-11 dalam kejohanan ni. Kongo pula buat magic lepas ikat Portugal 1-1 sebelum Ioane Wissa meletup bantai Uzbekistan dan buat sejarah layak ke knockout stage. Kucing. Kali ni kau pilih siapa pula? Oi, Cing, dah sapam belot lah si British Shorthair ni. Kalau kau tanya aku, confirm England. Skuad Kongo ni baru nak merasa knockout stage, memang jauh gila beza pengalaman kalau nak hadap bintang gergasi England. Dorang confirm menggelupur nak kejar bola. England pula tapau game ni sambil pejam mata je weh. Okay, fine. Kita tengok je lah nanti. Tekaan aku ke atau kucing korang tu yang betul. Hehehe.